Nampak kecil tapi sangat berharga. Dekat tangan saya ni ada satu dinar yang berat dia 4.25 gram, emas 999.9. Satu dinar ni boleh disimpan dalam dompet, peti keselamatan ataupun di rumah. Walaupun saiznya kecil tapi sangat berharga. Tahun lepas satu dinar ni nilainya hanya RM1,600 sahaja. Tapi hari ni nilainya dah meningkat sekitar RM2,500. Peningkatan sekitar RM1,000 dalam masa hanya 1 tahun sahaja. Dan paling penting, satu dinar ni sangat mudah untuk nak jual semula. Bila kita ada satu dinar ni, kalau ada keperluan mendesak seperti kecemasan ataupun perbelanjaan penting, satu dinar ni boleh ditukarkan kepada duit dengan sangat cepat. Di Public Gold, kita boleh walk in ke cawangan untuk jual balik emas pada bila-bila masa tanpa sebarang syarat. Public Gold juga paparkan harga beli semula emas secara terbuka, jadi mudah untuk kita rujuk dan kita akan dapat harga semasa yang telus. Simpan duit dalam bentuk satu dinar macam ni berbeza dengan bila kita simpan duit dalam bank. Sebab satu dinar ni adalah aset fizikal sebenar yang boleh dipegang dan berada di luar sistem. Jadi tak terkesan dengan gangguan sistem, tak boleh disekap penggunaan dan tak boleh dibekukan. Untung siapa yang dah ada satu dinar ni. Siapa tahu satu dinar ni mungkin satu hari nanti akan jadi penyelamat pada masa yang kita tak sangka. Nak dapatkan satu dinar macam ni, anda boleh mula menabung emas serendah RM100 sahaja di akaun emas Get Public Gold. Bila cukup gram emas 4.25 gram, anda boleh keluarkan satu dinar fizikal macam ni. Bagi yang berminat nak mula belajar simpan emas dengan Public Gold, boleh rujuk pin video saya atau isi beg biru. Saya akan bantu anda mulakan simpanan emas dengan cara yang betul.